Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Terima kasih kerana terus menyokong dan juga menonton Bespoke. Dan Bespoke kali ini istimewa sebab kita buat outdoor. Dan malam ni malam ke-27 Ramadan. Dan kalau di belakang saya ni bunyi mercun, bunga api sangat meriah. Sebab anak-anak di sini, mereka di sini meraihkan kemeriahan Ramadan yang hampir dengan Syawal tak lama lagi akan tiba dalam kehidupan kita semua. Jadi Bespoke kali ini edisi special sebab Bespoke Retreat ini kita bawa tuan-tuan dan puan-puan untuk pergi kepada masyarakat untuk kita ni nak sama-sama mengisafi dan juga mensyukuri kehidupan yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Dan insyaAllah hari ini kita ada tetamu istimewa yang mana beliau merupakan orang yang Allah berikan, Allah pilih beliau ni untuk menjadi asbab menyebarkan manfaat, kebahagiaan, senyuman buat anak-anak dan juga mereka-mereka yang ada di Kuala Lumpur. Khususnya kita sekarang ni berada di Cokit, Jalan Haji Taib 1 dan juga 2. Dan sebentar tadi kita dah pun selesai menyampaikan sumbangan dan bantuan pada mereka-mereka di sini. Dan kita nak bercerita dan juga berkongsi ilmu dengan tuan-tuan dan puan-puan mengenai satu pengalaman yang mungkin ramai tak lalui, tapi kita nak dengar daripada orang yang Allah pilih beliau ni untuk melalui pengalaman yang mungkin ramai orang tak tahu bagaimana kita nak membantu mereka-mereka yang duduk di sini dengan kehidupan ujian mereka dari segi kewangan, keluarga, diri dan kesihatan. Jadi kita bersama dengan Abang Hair. Apa khabar Abang Hair? Alhamdulillah Abang sihat hendaknya setakat ni lah Dinda. Alhamdulillah. Abang Hair tengok muka, kita tengok muka Abang Hair pun dah tahu dah memang letih betul lah tu. Dia letih sebenarnya, tapi Abang kata fikirkan keletihan tu sebab apa? Abang rasa bahagia. Abang rasa kegembiraan yang Abang sukar dapat sebelum ini. Sebelum ni bukan tak bahagia, bukan tak gembira, bukan tak ada ketenangan, ada. Cuma yang ini lebih lagi Allah bagi. Alhamdulillah. Abang sebut tadi sebelum ni, maknanya sebelum ni bukan Abang buat benda ni? Sebelum ni Abang dalam perniagaan. Okay, bila kita dalam perniagaan tu stres dan penat dia lain lah. Baik. Apa yang buatkan Abang macam okay, aku kena start buat untuk bantu saudara-saudara aku kat sini. Apa permulaan dia? Trigger point dia Abang? Okay, dia sebenarnya ialah semuanya Allah aturkan kan, tidak bergerak walau satu zarah tanpa pengetahuan dan juga gerakan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So sebenarnya dia terjadi secara tak langsung sebenarnya ni. Tapi sebenarnya tidak, orang kata tidak duduk di dalam kepala Abang untuk jadi macam ini. Sebelum ini hanya Abang memberi makan kepada golongan gelandangan kota. Okey, Abang meraung kota raya untuk bagi makan setiap malam lah. Dan bukan setiap malam, setiap hari Jumaat, infak Jumaat. Tanpa orang kata ada kegagalan. Okey. Setiap Jumaat. Abang akan rasa setiap hari Jumaat tu Abang akan rasa bila nak sampai hari Jumaatnya kita bagi makan tu Abang rasa macam tak sabarnya nak menunggu setiap hari Jumaat untuk Abang masak. So Abang masak bersama dengan isteri dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kebahagiaan dan keseronokan. Tak sabar tau memberi, nak melihat bila Abang datang sini memberi golongan gelandangan makan. Okay, bila kita sampai je, Abang dah sampai, nasi dah sampai. Kita rasa satu nikmat tau. Lain ni rasa dia. Dia lain lah. Bila benda itu berlaku, kita akan sentiasa rindu. Kita akan rasa, senang cakap ketagih lah. Bukan ketagih ketum. Bukan ketagih dadah. Ketagih untuk melihat senyuman dan kegembiraan orang lain. Allah. Sehinggalah Abang jumpa dengan anak-anak fakir miskin di sekitar sini. Kan? Itu dia jadi satu keseronokan dan kebahagiaan yang tak boleh Abang nak berhenti lah. Abang, kalau ikut malam ni lah tahun ni kan. Dah masuk tahun keberapa dah Abang mula bagi bantuan makanan? Okey, untuk masuk tahun ini adalah tahun yang kelima. Yeah. Tapi untuk Abang solat kat sini macam Ustaz tengok tadi baru masuk tahun yang ketiga. Sebelum ni 2 tahun sebelum ni Abang cuma bagi makan. Tapi bila startnya bulan Ramadan, Abang tak bagi makan. Sebab Abang tahu waktu tu makanan kita biasa tengok dalam surat khabar Cosmo ataupun dalam Metro, makanan bersepah-sepah.
Jadi Abe tak bagi makan dekat Coket, Abe cari asnaf fakir di luar Kuala Lumpur yang ada rumah. Okey. So Abe akan ronda lah dengan isteri Abe naik motor. Sebab kalau kita nak ronda naik kereta susah. So Abe cari lorong-lorong di sekitar luar Kuala Lumpur, rumah-rumah asnaf yang kita tengok daif sangat, dan Abe akan masuk. Biasa Abe ni kalau Abe pergi rumah fakir, Abe akan masuk. Masuk tu dalam rumah. Abe minta izin untuk masuk melihat keadaan. So kalau keadaannya tenat, kita bantu sebaik yang mungkin lah. Waktu itulah. Jadi setelah itu baru Abe masuk ke Coket. Bila asnaf-asnaf minta Abe buat solat. Dia kata kalau Abe boleh tak buat solat. Abe cakap kalau you all nak, Abe buat lah. Abah Heh, mungkin ada backstory yang orang tak tahu tentang Abah Heh yang menyebabkan Abah Heh sampai hari ni tahun kelima bantu orang. Mungkin Abah Heh dulu pernah lalui fasa susah dalam hidup ke, tak cukup dari segi makanan, minuman, financial ke Abah Heh. Mungkin Abah Heh boleh kongsikan kami. Dalam kehidupan keluarga Abe lah, arwah bapa Abe, arwah mak Abe bukannya orang yang susah. Mak Abe bekerja jururawat, bapa Abe kontraktor kecil, kontraktor kecil. Tapi kehidupan Abe tidak terlampau susah. Kalau nak dikirakan dengan gaji dan pendapatan orang tua Abe dah mencukupi untuk memberi kemewahan kepada anak-anak. Okey. Tapi bapa Abe ni dia ketepikan kemewahan. So kadang-kadang Abe tengok bapa Abe kesian lah. Pakaian pun koyak rabak. Setiap raya tak pernah beli baju. Di mana dikorbankan duit dia? Di pengorbanan itu yang Abe lihat sebenarnya. Dia korbankan duit dia untuk membantu adik-adiknya, ipar-iparnya yang ada anak yang dalam hidup orang kata kategori fakir miskin zaman itu. Jadi bapa Abe ni titik beratkan pendidikan. So kalau tak ada duit, datang jumpa dia. So maka bapa Abe akan sediakan sejumlah duit yang bukan kecil untuk masukkan anak-anak mereka, anak-anak saudara bapa Abe ni ke universiti atau ke sekolah-sekolah. Jangan berhenti belajar. Sampai bapa Abe ni dia tak pentingkan pakaian. Dia lebih titikkan pendidikan orang kampung dan juga saudara mara yang terdekat dengannya. Yang itu yang Abe lihat. I see. Sampai dia tertanam di dalam lubuk hati Abe lah. Abe, sebelum saya nak tanya pasal cabaran, mesti ada sepanjang 5 tahun ni cabaran-cabaran secara online ke, secara offline ke, mesti ada cabaran dia. Sampaikan saya pun dapat tahu kenapa kita buat sumbangan kat sini bukan kat tempat lain pun ada sebab, ada reason, ada cerita dia. Ya, betul. Sebelum nak tahu pasal cabaran tu Abah Heh, saya terin nak tahu juga Abah Heh. Sebelum ni bila kita sebut pasal kita nak bagi makan kepada gelandangan-gelandangan, kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita fakir miskin kat sini, bila nak bagi makan je akan ada suara-suara yang kata dia orang ni dah banyak makan lah dia orang ni. Makan dia orang ni dah pilih-pilih makan. Itu pertama. Yang kedua, perbuatan bagi makan pada mereka kat sini sebenarnya buatkan mereka jadi lebih malas untuk bekerja. Sebab dah ada makan dah. Satu hari aku ada 3 kali makan dah. Aku tahu pagi kat sini, petang nanti kat sini, malam nanti kat sini. Jadi perbuatan kita bagi makan ni, sumbangan kita ni, ada juga pihak-pihak yang nampak seperti sesuatu yang negatif dan buat orang makin jadi malas. Apa pendapat Abang? Abang ada jugalah bukan daripada warga maya sebenarnya. Ada juga sebahagian warga maya yang komen begitu. Tapi ada sebahagian daripada rakan-rakan rapat Abang sendiri yang bagi tahu Abang, kerana kau lah makin ramai gelandangan ni membuatkan dia orang tu malas. Orang macam kau lah yang membuatkan bersepahnya gelandangan dekat Kuala Lumpur. Tapi Abang terima teguran itu. Pada Abang, Rasulullah pun galakkan kan. Guru agama ni tak pandai sangat galakkan untuk kita bagi gelandangan. Baik Ustaz, macam ini. Kita nak tengok pembaziran atau tidak. Setiap makanan yang bawa waktu malam ataupun waktu berbuka puasa, makanan yang kadang-kadang dibawa yang Abe order ataupun daripada warga maya juga yang hantar makanan. Macam Abe sendiri, Abe kalau buka puasa Abe makan sedikit saja. 2-3 suap dah cukup bagi Abang. Tapi bila kita tengok, memerhati, walaupun sebelum buka puasa, contoh sebelum ini, bila Abang bawa makanan yang Abang hidangkan itu tak pernah tak habis. Mesti habis. Makanan yang dimakan, sedapnya be makan kari ayam ni be, sedapnya makan sup ayam ni be, sedapnya makan daging ni be. Pada kita sedap-sedap lah. Tapi kadang-kadang kita makan tak banyak. Tapi dia orang ni makan sampai habis. Di manakah pembaziran yang orang bagi tahu?
Dia pembaziran ini sekiranya tidak ikut aturan. Contoh di waktu bulan Ramadan. Okey. Kita sudah sediakan tempat. Kena hubungi kita untuk aturkan makan dan minum. Sekiranya datang melambat-lambat, jangan kata mereka. Kita sendiri tolak makanan kalau dah terlampau banyak. Betul. Sebab perut mereka bukan tong sampah. Betul. Jadi sebenarnya sekiranya mengikut aturan, dia tidak ada pembaziran. Dan kalau kita cakap dia malas. Dia malas. Contoh, tidak semua gelandangan ini malas dan terlibat dengan penagihan dada. Ada gelandangan yang bekerja gaji RM60 satu hari gaji hari ya. Okey. So maknanya kalau tak ada kerja tak ada gaji lah. Kebanyakan mengangkat barang dan menolak barang. Okey. Kena faham? Menolak barang dan menolak barang itu bukan menolak dadah. Angkat barang-barang berat, kan? So mereka ada pendapatan. Contoh 1,200, 1,400 yang gaji harian. So mereka rela bergelandangan daripada mereka menyewa bilik. Yang mana sewa bilik purata 600. So kalau gaji 1,400 tolak 600, tinggal lagi 800. 800 duduk bilik panas. Betul. Bilik di sini panas Ustaz, memang panas. Habis tak nafikan kalau orang macam kita, jangan kata 10 minit, kita duduk 5 minit kita lari dah. Panas. Jadi daripada gelandangan ni hidup dalam keadaan panas, lebih baik dia duduk banyak mata. Ada aircon. Faham. Aircon suasana, Faham. aircon original ada. Dia rasa sejuk, dia ada tempat mandi. Di bawah jambatan-jambatan ada pipe air. Ada pot lah. Ada pot. Okey. Cuma ada gelandangan datang kat sini, kita cam gelandangan ni yang masak. Kita bagi beras, kita bagi barang dapur untuk dia masak. Dia masak pakai dapur kayu dah. Okey. Jadi maknanya dia ada income juga Dia sebenarnya. ada income. Cuma dia orang Dia pilih ada untuk income. tak duduk dalam bilik, tak sewa bilik. Cuma dia tak sewa bilik. Okey. Dan ada yang tak bekerja, masih tanya habis-habis ada tak kerja kosong, tolonglah cari kami kerja kosong. Kami nak bekerja. Maknanya dia orang memang nak kerja. Memang dia orang nak kerja kecuali yang terlibat dengan dadah. Okey. Jadi jangan kita pukul rata gelandangan ini semuanya penagih dadah. Dia ada gelandangan yang baik. Bukan tak ada. Ada gelandangan yang baik, asnaf-asnaf yang menghuni bilik-bilik di sini yang baik. Ada, bukan tak ada. Kita tak boleh pukul rata lah. So kita kena sentiasa cakap yang baik-baik. Berdoakan yang baik-baik berat mereka. Abang, saya sendiri personally lah teringin nak tahu, teringin nak dengar daripada abang sendiri kan. Sepanjang 5 tahun bagi bantuan dan bukan sebulan sekali, bukan 2 bulan sekali, hampir setiap hari bantu turun jumpa anak-anak kat sini. Sampaikan ada di kalangan mereka dah panggil abang macam ayah sendiri. Ya Kan? betul. Abang sendiri dah. Ya betul. Rapat betul lah ni. Jadi sepanjang bagi bantuan, of course lah kita buat baik ni mesti ada cabaran dia. Kan takkan semuanya okey, semua orang suka. Nabi SAW pun buat baik sampaikan dakwah pun ada nak bunuh Nabi sendiri. Ya betul. Jadi betul, abang betul. mungkin ada lah nak kongsi dengan kami tentang cabaran-cabaran yang Cabaran Abel lah. Cabaran Abel yang pertama, ada setengah juga orang, ada orang juga yang sebab Abel rapat dengan kanak-kanak. Okay. Kanak-kanak suka peluk Abel dan Abel suka peluk kanak-kanak, gosok kepala kanak-kanak. Ada juga benda yang Abel dituduh sebagai pedofilia. Allah. Itu agak berat lah. Tuduhan yang sangat berat. Abel dituduh sebagai pedofilia. Dan juga dalam grup WhatsApp tim dia pun, sebab ada orang Abel, ada orang yang di sebelah sana yang kenal dengan Abel, ditunjuklah. Maknanya memang Abel ni saja mencari kesempatan untuk memeluk dan memuaskan nafsu terhadap kanak-kanak. Itu satu fitnah yang sangat berat. Pada Abel, dia kena betulkan jiwa dia dulu, dia kena betulkan hati dia dulu. Buat tuduhan begitu memang sangat berat Ustaz. Allah. Dan juga biasalah Abel ni kena ban Abel punya media sosial kan. Itu biasalah. Media sosial Abel sentiasa kena ban oleh TikTok. Okey. So kita tak boleh buat apa sebab itu bukan kita punya. Itu pun Abel anggap sebagai satu cabaran juga. Tapi dalam cabaran tu ada terselit juga kebahagiaan tu. Ya betul Keseronokan tu kan. betul. Apa antara yang buatkan abang macam rasa happy sangat? Mungkin ada beberapa hari tu yang sesuatu berlaku buatkan abang macam termenung. Terima kasih ya Allah pilih aku ni untuk nak bantu orang kat sini. Ada tak? Okay. Bila Abel dapat mengubah seseorang daripada tak solat lah contoh yang, daripada contoh ibu-ibu, ayah-ayah yang tak solat, bila kita dapat menarik mereka untuk solat bersama. Abel bukan orang yang baik Ustaz dia. Kan? Abel dulu bukan jahat tapi nakal. Kita dosa banyak.
Jadi bila Abang dapat panggil mereka Ustaz, dan mereka datang solat, Abang rasa sangat gembira. Allah. Abang rasa sangat happy. Abang tak pandai agama Ustaz. Tapi bila Abang melihat mereka yang kita agak sukar untuk solat bersama aku, tapi mereka solat Ustaz, perkara itu sangat menggembirakan Abang, sangat membahagiakan Abang sebenarnya. Lain tak ada Ustaz. Dan bila Abang tengok anak-anak ini mendengar kata, daripada keadaan yang sangat kasar, daripada keadaan yang sangat biadab, bila Abang beri kasih sayang sebagai seorang ayah, dan mereka menganggap Abang sebagai seorang ayah, Abang rasa cukup bahagia Ustaz. Abang tak nak lain. Kebahagiaan ini ya benar. Duit kita boleh cari Ustaz. Kebahagiaan begini, mengajak mereka datang solat, anak-anak menghormati kita, itu bukan satu perkara yang senang untuk Abang harungi. Banyak cabaran yang Abang lalui. Tapi Abang sentiasa berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, kekuatkanlah aku sehingga ke liang lahat aku lah ya Allah. Allahu Akbar. Ush. Sebab untuk kita bagi bantuan pada orang tu, mungkin ramai orang boleh buat dengan kapasiti ada duit. Aku ada duit, aku boleh tolong orang. Aku ada duit, aku boleh sedekahkan orang. Tapi pemikiran dan juga intention kita nak bawa orang makin dekat dengan Allah tu tak semua orang ada. Ya betul Ustaz. Dan tu kerja-kerja para Nabi Rasul tu, bawa orang makin dekat dengan Allah. Dan Abang gunakan platform apa yang Abang ada sekarang ni untuk nak makin dekatkan diri orang pada Allah kan. Saya sebenarnya nak share something lah Abang dan juga pada yang sedang menonton sekarang ni. Apa yang kita dengar daripada Abang tadi ada kaitan dengan bagaimana Nabi Yusuf AS membantu rakyat di Mesir ketika berlakunya kemarau yang teruk, dan juga membantu abang-abang yang dulunya membuang dia dekat telaga, dan bagaimana dia boleh bantu dan maafkan abang-abang dia. Satu benda yang saya nak kongsi dengan Abang dan juga yang sedang menonton ni, yang kita boleh matchkan apa yang Abang buat dengan apa yang Nabi Yusuf AS buat, sehingga kan Nabi Yusuf ni diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Pertama sekali, ramai orang beranggapan kita boleh temui Allah di dalam masjid. Tapi kita tak boleh nafikan, ramai antara kita juga yang menemui kasih sayang Allah di tempat-tempat sebegini. Ramai orang rasa menemui Allah ini di rumah-rumah Allah. Tapi ada mereka yang menemui Allah, kasih sayang Allah ni mereka rasai ketika mereka bertemu dengan orang-orang miskin, asnaf zakat, dan betul. Juga mereka-mereka yang anak yatim. Di situlah mereka menemui kasih sayang Allah. Sebab itulah kita tak boleh nak rasa yang, oh, engkau ni tak pergi masjid, memang engkau ni gagal lah. Engkau ni bawa-bawa lagi masjid, sebab engkau ni aku nampak engkau tak ada harapan masuk syurga. Nabi Yusuf AS menikmati kasih sayang Allah tu ketika dia dalam telaga, bila dia dicampakkan dalam telaga oleh abang-abang. Ya, betul. Nabi Yusuf AS dapat mukjizat takwilkan mimpi ketika di dalam penjara. Kedua-dua tempat ni tempat yang gelap, dan Allah berikan cahaya. Sama juga kita kat tempat yang gelap ni, tempat yang mungkin orang tak nak pandang, orang tak nak datang pun. Tapi di sinilah kasih sayang Allah turun apabila kita ni bantu orang miskin, anak yatim, orang susah. Pandangan Allah tu ada pada kita. Dan kedua, Abang bila saya tanya tadi pasal tak berlaku ke pembaziran, kan bila kita bagi makan kat orang, dan itu tak berlaku bila Abang yang uruskan. Sebab sama macam Nabi Yusuf AS ketika berlaku kemarau yang panjang, ramai orang-orang bukan hanya di Mesir, sekitar Mesir datang ke Mesir minta bantuan makanan tau. Sebab diorang ni tak ada makan, dan diorang sanggup untuk tukarkan barang dagangan untuk dapatkan makanan. Dan waktu tu, kenapa tak berlaku pembaziran? Kenapa semua orang dapat makanan cukup untuk diorang punya kehidupan dan keluarga? Sebab Nabi Yusuf ini, dia ada kemampuan dan kehebatan menyusun data. Dia tahu berapa ramai yang akan datang, dan dia akan susun makanan yang cukup untuk tampung berapa ramai yang datang untuk minta bantuan. Jadi bukan sekadar kita ni bagi je makan tak habis buang, bagi je makan orang tak nak makan pun, bukan itu makanan yang diorang makan dan sebagainya, menyebabkan berlaku pembaziran dan timbullah fitnah. Itu yang fitnah-fitnah berlaku pada Abel kan. Kau ni lah penyebab orang malas kerja, kau ni lah penyebab orang bazir makanan kan. Kau tolong orang yang dia ni dah tak lagi nak bekerja sebabkan dia tahu dia ada makanan dan sebagainya. Nabi Yusuf AS ada sistem yang dia susun
Dan saya teringatlah bila Habib sebut tentang sistem yang Habib buat sekarang ni. Ada tempat yang spesifik untuk orang datang dapat bantuan. Saya pun tengok tadi beratur tu memang teratur. Dan cara penyampaian sumbangan bantuan tu sangat proper. Siap boleh semayang lagi kat sini. Habib saya ingat ini next level lah. Nabi Yusuf AS di depannya dihidangkan bantuan. Tapi di belakang itu dakwah Nabi Yusuf dijalankan. Maknanya kau boleh dapat bantuan. Aku bagi kau makan. Tapi ada dakwah yang aku nak sampaikan untuk buat engkau ni makin dekat dengan Allah. Ya, sebab kalau kita datang jumpa manusia, berimanlah pada Allah. Orang lagi. Ya betul. Tapi kita hidangkan makan, minum, bantuan. Orang datang dan masa itulah Nabi Yusuf perlahan-lahan tarik orang makin beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu saya macam it's such a wonderful story lah yang saya dengar ini bila Habib pun buat begitu juga dan kami kat sini pun doakan supaya Habib diberikan kesihatan, kemudahan, kelapangan, istiqamah tu untuk terus bantu lebih ramai lagi orang. Habib, mungkin nak kongsi dengan kami sebelum kita nak tutup kita punya podcast ni, apakah harapan Habib untuk 5 tahun yang akan datang? Adakah Habib tetap buat benda yang sama ataupun Habib ada perancangan lain? Dia kalau nak fokuskan kepada 5 tahun tu Habib rasa macam pendek sangat. Habib letak fokus Habib ni 10 tahun. Sekarang Habib 56. InsyaAllah pada umur Habib 66 lah. InsyaAllah Allah masih bagi kekuatan. Habib nak hajat di hati lah. Habis nak sekarang anak-anak kat sini yang paling sulung umur 15. Jadi kalau 5 tahun baru 20. Pendek. Pendek. Jadi 10 tahun. So mereka umur 25. Habis nak mereka berjaya. Dan Habis akan didik mereka bagaimana untuk jadi hamba Allah yang baik. Sekiranya kita jadi hamba Allah yang baik. Habis sentiasa pesan pada anak-anak ni. Allah tidak pernah menzalimi kita. Allah benar. Kita yang sentiasa menzalimi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Habib nak mereka berjaya, ada rumah dan keluarkan keluarga mereka dari sini. Sebab dekat sini Ustaz sangat tidak sesuai. Biar mereka berjaya keluar dan mereka mungkin sebab anak-anak kat sini dia rapat antara satu sama lain tau. Mungkin bila mereka berjaya, mereka berimpian untuk jadi macam ayah mereka sebelum ini. Kita tim sebab fakir miskin sentiasa ada. Caukit sekiranya tidak diubah, dia akan tetap seperti dulu. Cumanya beransur kurang. Sebab itu dalam doa Habib tadi ramai-ramai, bukan lepas solat kita berdoa juga. Masa berkumpul ramai-ramai sebelum Ustaz sampai Habib rasa. Habib berdoa depan mereka ramai-ramai. Semua gelandangan ada, fakir miskin yang tak solat semua ada. Habib mendoakan supaya ya Allah kau jentikkanlah hati kami. Di bulan Ramadan malam ke-27 ini ya Allah. Kau jentiklah hati kami semua. Untuk sentiasa sujud. Mentaati perintahmu ya Allah. Jadi alhamdulillah doa tadi ramai yang aminkan supaya benda ini dan Habib doakan supaya yang mengambil dadah ya Allah kau bukakanlah hati mereka. Mereka bukan ingin mengambil dadah, mereka terjebak. Kau beri kekuatan untuk mereka keluar dan kau beri kekuatan juga pada mereka yang sentiasa melakukan dosa macam kami ya Allah. Hindarkanlah kami daripada melakukan dosa besar. Sentiasa sujud padamu ya Allah di malam Ramadan ini ya Allah. Jadi Habib pun rasa seronok Habib dapat melepaskan doa begitu di depan ramai-ramai. Kita rasa seronok. Mungkin tidak semua yang mendengar. Sebahagian kecil 10% yang mendengar pun Habib kira dah cukup baik Ustaz. So alhamdulillah lah. Habib, kalaulah yang tengah tengok kita ni, dia tak duduk kat KL.
Ha. Dia duduk dekat negeri lain. Ha. Dan mungkin juga dia tak duduk dekat berdekatan dengan Kuala Lumpur, mungkin duduk di Sabah Sarawak. Ha. Dan didengar apa yang Abe kongsi ni, dia teringin nak buat juga di tempat dia. Sebab of course kita tak mampu nak cover satu Malaysia. Ya, betul. Kan betul. Abe boleh ada satu masa satu tempat je. Tak Ya, boleh betul, pecah betul. jadi 10. Ya, Jadi betul. mungkin ada yang dengar ni terinspirasi. Aku rasa aku nak start buat macam Abe jugalah kan. Ya, betul. Mungkin Abe boleh kongsikan apa step dia yang Okey. untuk mula nak bantu ni. Dia step dia beginilah. Ramai orang yang sentiasa bercita-cita. Abang tengok komen Abang dan tengok daripada orang yang bercakap. Seronoknya dapat membahagiakan orang lain, seronoknya dapat bantuan orang lain, membantu orang lain, seronoknya kalau dapat duit banyak. Kalau kita berfikir bahawa kita ini nakkan pendapatan yang banyak, nak kaya dulu baru kita nak memberi. Maybe lah Ustaz, Allah tak beri. Sebab apa? Allah sentiasa menguji hamba-hamba Allahnya yang di dalam kesukaran. Ujian yang sukar dengan ujian senang lain. Lebih baik kita berada di dalam ujian yang senang. Betul? Sebab bila kita dalam kesukaran, kita diuji. Bila terlampau susah, dia menghampirkan kita kepada kekufuran. Betul. Jadi memberi ini di waktu kita susah, membantu memberi senyuman kepada orang lain ini di waktu Allah uji kita di dalam keadaan sukar. Bila kita merehat orang lain susah, kita kata kita susah, kita lihat dia lagi susah. Jadi bermulalah daripada kita tiada apa-apa. Satu pepatah orang-orang berjaya Ustaz. Berilah, 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 berilah. Dan kadang-kadang orang tanya, sampai bila aku nak memberi? Sampai Allah beri apa yang kita beri. Sehingga Allah tak beri, beri. Allah tidak pernah menzalimi, Allah tidak pernah kedekut. Allah itu maha pemurah. Dia maha melihat apa yang kita buat, kita beri, maka dia beri balik. Berilah sesuatu yang kita sayang. Bukan beri sesuatu yang berlebihan. Bila memberi sesuatu yang kita sayang, impact dia dalam jangka masa panjang Ustaz sangat besar. Yang Allah bagi rahmat pada kita, insya-Allah. Jadi berilah adik-adik di waktu kita di dalam kesukaran. Kita jangan fikir kerja kita, kita jangan fikir kita susah. Kita buat kerja Allah yang beri. Orang hari ini dia duk fikir bila Allah nak beri. Kita buat kerja kita, Allah buat kerja dia. Kita jangan ambil Allah, kita jangan ambil Allah, kita jangan ambil alih tugas Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai orang hari ni dia nak ambil alih tugas Allah Subhanahu Wa Taala. Buat kerja Tuhan. Nak ambil alih tugas Allah. Jangan ambil alih tugas Allah. Kau buat kerja kau beri di waktu kau ke dalam kesukaran, beri sesuatu yang sayang, istiqamah, insya-Allah Allah beri balik. Abe, 5 tahun dah buat ni, satu orang dan sebagainya. Secara peribadinya lah Abe kan. Apa perubahan yang berlaku dalam kehidupan Abe dengan keluarga? Okey, perubahan Abe dalam keluarga lah. Bila kita balik rumah, kan isteri kita sentiasa tersenyum. Isteri kita sentiasa membahagiakan kita. Pergaduhan di dalam rumah tangga itu biasa. Tapi walaupun pergaduhan itu biasa, tapi bila kita dalam keadaan begini, pergaduhan tu ibarat macam tiada. Walaupun pergaduhan tu ada, orang kata sedangkan lidah lagi tergigil. Tapi Allah bagi kita kesabaran yang lebih. Untuk kita sentiasa bersabar dengan kerana isteri, untuk kita sentiasa bersabar dengan kerana anak-anak. Sebab apa Abang rasa ini mungkin rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala lah juga Ustaz. Allah. Wallahu alam lah. Maknanya antara yang Abang rasa dan dapat adalah Allah tambah kesabaran dalam. Ya, Allah tambahkan kesabaran tu. Dia tak cepat kita temperature naik dengan keluarga. Masa dulu Ustaz, masa Abang berniaga, terus terang Abang cakap lah. Pantang silap Ustaz. Memang baran lah. Abang pantang silap. Meletup mah. Tapi perkara tu alhamdulillah Allah bagi sangat kurang. Sebab Abang ni kalau orang Kelantan kata ponguh.
Apa mau digarang? Okey. Digarang. Kan? Tapi tidak lagi lah sekarang. Sekarang boleh dikatakan tidak lagi lah. Oh, tidak lagi lah. Tu antara kesan Itu antara Dapat kesan dia. sifat sabar tu pun bukan senang tu Ya betul. Nak mengajar, nak melatih, nak mengurus jiwa ni Ustaz. Tapi bila kita buat macam ni, Allah betulkan keadaan kita. Bila kita betul dengan Allah Subhanahu Wa Taala, habis cukup yakin dan percayalah Ustaz dengan janji Allah. Bila kita betul dengan Allah, Allah betulkan kehidupan kita. Allah betulkan perjalanan hidup kita. Allah betulkan cakap kita. Allah betulkan sikap kita. Wallahu a'lam Ustaz. So syaratnya mesti betulkan hubungan dengan Allah. Betulkan hubungan dengan Allah. Saya ingat kata Nabi SAW. Nabi kata, sesiapa yang membaiki hubungan dia dengan Allah, Allah akan baiki hubungan dia dengan manusia, ya betul, dengan ahli keluarga, dengan saudara mara. Maknanya kalau kita ada masalah dengan manusia, maknanya kita ada masalah dengan Tuhan. Ya betul. Betul tak? Betul. Habis setuju tu. Betul. Ada masalah dengan manusia, ada masalah dengan Allah. Betul. Sebab hati-hati manusia ni Allah yang pegang. Betul. Maknanya kalau kita ada problem dengan owner hati-hati ni, definitely kita ada masalah dengan hati-hati orang yang ada kat depan mata kita ni. Ya betul. Habis setuju tu. Betul. Motivasilah untuk orang kat luar sana yang nak start untuk memberi. Tadi Habib bagi satu tips tadi. Tips dia adalah beri. Dan jangan fikir dah macam apa kerja Tuhan tu, bukan kerja kita. Dan beri, jangan pula kita nak minta ya Allah bagi sekarang ya Allah. Kan bagi rasa tu sekarang ya Allah. Kita yang susun Tuhan tu kan. So teruskan beri dan beri apa yang kita sayang dan jangan bagi itu berlebih-lebihan supaya kita boleh memberi dalam keadaan semua orang dapat manfaat. Okey. Kalau ada yang sekarang ni aku dah ready nak memberi ni. Okey, aku nak buat bantuan lah dekat area rumah aku, kat kawasan aku. Macam mana cara dia? Adakah dengan cara kena set up kemah macam ni ataupun dia boleh pergi rumah ke rumah? Apa yang Habib boleh guide orang kat luar sana untuk nak start memberi? Kalau kita tidak berada di kota Kuala Lumpur lah, contohlah Ustaz. Sebab selain daripada KL lah, Abang memberi juga sumbangan Abang di negeri lain, negeri Kelantan. Jadi Abang ada tim-tim Abang ataupun Abang sendiri yang bergerak mencari asnaf. Okey, kita mencari asnaf. Bila kita mencari asnaf, contohlah kita ada duit lebih sikit. Kita boleh je bagi kat dia 100 setiap bulan berbentuk barangan keperluan makan. Okey. Setiap bulan satu rumah. Jangan berhenti. Allah tambah lagi. Allah tambah lagi kepada 2 rumah. Allah tambah lagi kepada 3 rumah. Allah tambah lagi kepada 4 rumah. Faham. Dia begitu. Kan? Lepas tu jangan lupa selawat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Abe ada guru Abe beritahu suruh Abe buat 1000 lah selawat pendek Allahumma salli ala Muhammad. So bila Abe buat selawat tu Ustaz, tanpa henti lah. Okey. Bukannya 1000 tu satu kali buat. Maknanya 1000 tu dalam 24 jam. Pagi sikit, tengah hari sikit. Pagi sikit, tengah hari sikit, subuh tu 20 lah. Okey. Kan, subuh 20 lah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. 20 lah. Zuhur panjang sikit. Kan? Asar panjang sikit. Maghrib panjang sikit. Ataupun isyak. Ataupun sampai tengah malam 24 jam tu kita buat 1000. So kalau lah tak larat buat 1000. Habis rasa kalau buat 5 kali pun cukup dah. 5 kali setiap solat. So kita dapat 25. Betul. Tapi sekiranya kita buat 1000 Ustaz, perasaan, ketenangan yang Allah bagi tu Ustaz, lain macam lah. Walaupun kita ada duit, katalah ada 100. Macam ada 1000. Tinggal jangan solat, jangan tinggal lah. Jangan selawat je, solat tinggal. Hak tu kena kemah dulu tiang tu kan. Kemah dulu. Duit kita tak habis Ustaz. Kalau sebelum ni tu katanya kereta, kita bernafsu untuk kita tengok sesuatu yang bukan keperluan. Kehendak kita ni. Bila kita sentiasa ada kehendak, duit sentiasa tak cukup lah. Sebab Allah tak bagi barakah dia kat situ. Allah bagi kat dia. Kehendak kau. Setan pula masuk. Kehendak. Betul? Betul. Jadi kita sentiasa tak nak kehendak ni. Kita nakkan keperluan sahaja. Sebab rahmat Allah ada di situ. Itu yang kedua. Kena solat. Dan yang ketiga, minta dengan Allah betul-betul sampai jatuhkan air mata. Sebab untuk pengetahuan semualah,
Di kelopak mata kita ini, Allah tak letak pun telaga air mata. Dia tak letak perigi air mata. Tetapi bila kita berdoa pada Allah, mengakui kesilapan kita, mengakui besarnya dosa kita dengan Allah di waktu malam, sehingga tersentuh ke kalbu kita bahawa kita insaf dengan segala apa yang kita buat, luruhlah air mata itu. Maka siapakah yang luruhkan air mata itu? Pasti Allah yang Maha Esa yang luruhkan air mata. So bila luruh air mata, percayalah, mereka yang jatuhkan air mata di depan Allah, kehidupan sangat penuh dengan ketenangan, penuh dengan kebahagiaan. Untuk berjaya, kita kena sentiasa bahagia. Kita sentiasa hidup dalam ketenangan. Bila kita hidup dalam ketenangan, kita rasa seronok. Kita rasa tiada halangan untuk kita berbuat apa saja. Sebab kejayaan kita bukan kerana kita hebat. Benar. Manusia tak akan pernah hebat. Kita menumpang kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah bagi sedikit. Jadi Allah akan mudahkan adik-adik. Setiap urusan harian kita, setiap urusan perniagaan kita, Allah mudahkan. Bukan kerana kita hebat. Jadi dekatkanlah diri kita sedekat-dekatnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah. Saya perasan Abang, dan juga mungkin yang sedang menonton ni perasan, daripada poin awal sampailah poin akhir, semua Allah. Apa lagi yang kita boleh sebut, Ustaz? Benar. Ya. Apa lagi kita boleh sebut? Kita ada Allah. Sebab tu kadang-kadang orang masuk dalam live Abang tegur. Abang tolong bantu saya. Abang kata Abang tak bantu orang. Jangan kita berdoa di media sosial dan minta di media sosial. Media sosial tak boleh bantu kita. Abang tak boleh membantu mereka yang meminta. Minta dengan Allah. InsyaAllah Allah hantar tentera dia untuk bantu kita yang dalam kesusahan. Allah. Saya teringat masa tu dekat rancangan TV, satu program soal jawab. Dan ada satu caller tanya saya waktu tu. Masa tu kita tengah cerita tentang ujian dalam kehidupan. Jadi dia tanya saya, Assalamualaikum Ustaz, saya nak tanya, ada tak cara lain selain dekatkan diri dengan Allah untuk selesaikan masalah saya? Ada tak cara lain selain daripada saya ni semayang, saya ni baca Quran, saya ni selawat untuk diselesaikan ujian-ujian dalam hidup? Saya bila dengar tu saya jadi macam, soalan salah ke aku yang salah dengar? Sebab macam tak kena pula soalan tu kan. Be, kalau dapat soalan macam tu, okey, kalau dapat soalan tu ada jawapan dia lah. Bersedialah untuk kita mati dalam keadaan yang sangat teruk. Bersedialah untuk kita mati, bersedia untuk kita dihimpit di alam kubur. Bersedia untuk kita menghadapi neraka Allah. Boleh. Kau tak nak solat, kau buat kerja-kerja haram. Buat kerja-kerja yang penuh dengan dosa. Selesai masalah kau duit ke? Selesai masalah duit. Selesailah masalah duit kau sebab kau bertuhankan duit. Allah. Masalah kau selesai. Tak ada masalah kau nak duit kan? Kau buat kerja haram banyak. Ustaz kau buat kerja haram. Boleh kaya Ustaz buat kerja haram ni? Memang sekaya-kaya makhluk kalau kita buat kerja haram. Contoh. Jadilah tokan dadah yang besar-besar. Jual perempuan. Jual minuman keras. Untuk minuman keras besar Ustaz. Besar margin dia. Ui, besar margin dia. Bukan kecil jual minuman keras ni. Jual dadah. Besar margin dia Ustaz. Jual perempuan. Untung besar Ustaz. Tapi bersediakah kita untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala di alam kubur dan neraka? Sebelum alam kubur dan neraka, mati kita pun dengan penuh kehinaan. Allah. Kalau kita bersedia, you silakan. Jalan pintas. Hidup pendek. Kalau betul lah masalah kau duit. Betul masalah kau duit. Kan? Yalah. Are you willing? Nah, kalau tak willing tak payahlah. Sebab kalau selesai pun masalah duit tu selesai, mungkin 20 tahun 30 tahun. Kita hidup pun tak lama. Tak lama. Lepas itu pusingan itu kembali. Anak kita. Adakah anak kita jadi orang? Rupa bentuk orang tapi sifatnya setan.
Bersediakah kita? Of course kita takkan bersedia. Habis ada rakan Cina, partner Habis dulu Ustaz. Habis cakap dengan dia, tak Cina kalau tak menipu. Partner Habis ni partner baik kan. Tak Cina lah kok kalau tak menipu. Tak Cina lah kalau tak makan duit haram. Ni Cina ni. Dia cakap jangan cakap macam itu. Kalau saya makan duit haram, black money kita panggil. Black money. Saya ada satu anak perempuan. Dia seorang anak. Saya beri segalanya pada anak saya. Tapi saya tak pernah ambil black money. Duit haram lah kita katakan. Saya pun tak minum minuman keras. Saya tak merokok. Minuman keras pun saya tak ambil. Perempuan pun saya tak pernah tidur dengan perempuan selain daripada isteri saya. Walaupun saya Buddha, walaupun saya Cina. Ramai orang Cina buat. Sebab apa beda cakap? Pusingan itu kembali. Anak saya akan ditiduri oleh lelaki lain. Saya tak akan sanggup menghadapi anak saya ditiduri oleh lelaki lain tanpa perkahwinan. Itu Cina Ustaz. Bukan orang Islam. Jadi adakah kita ini setuju? Kita sanggup. Bila kita makan duit haram, anak kita ditiduri oleh lelaki lain tanpa ikatan perkahwinan yang sah. Anak kita bergaul bebas. Adakah kita seronok? Pasti kita tak seronok. Duit bukan penyelesai segala masalah. Tapi duit itu perlu. Tapi dia bukan penyelesai segala masalah. Kita ada Allah untuk kita meminta. InsyaAllah Allah beri. Dia tak beri hari ni, dia bagi besok. Dia tak bagi besok, dia bagi 5 tahun lagi. Dia tak bagi 5 tahun lagi, dia bagi 10 tahun lagi. Daripada kau tak sujud pada Allah 10 tahun lagi pun kau sama seperti hari ini. Baik kau sujud hari ini, mana tahu Allah bagi 10 tahun lagi. Kehidupan kau berubah. Anak-anak kau pandai, anak-anak kau cerdik, anak-anak kau boleh menanggung kehidupan kau di waktu kau tua. Hari ini kita kuat Ustaz. Ya. Umur 60 kuat lagi tak? Tak kuat dah. Tak larat dah. So kalau anak tak mendengar kata, anak pun tak labur pada kita, bagi tiap-tiap bulan kepada kita. Bapa aku, dia dulu tak peduli aku. Makan pun duit haram. Dia tak peduli dah. Jadi bila kita tengok keadaan mak bapak yang sentiasa habis jumpa di tepi-tepi lorong, yang dibuang oleh anak, kadang-kadang kita tak boleh nak salahkan anak juga. Tapi tak sepatutlah anak dia buat begitu. Tapi latar belakang dia dulu, bagaimana dia dan keluarganya, bagaimana dia membentuk anak dia, pendapatan mana yang dia perolehi, yang dia beri makan kepada anak-anak. Memang kita kesian dia di waktu itu. Tapi insya-Allah dia dah berubah. Semoga Allah ubah kehidupan dia, kan? Dan anaknya kembali kepada dia. Babe, tu satu cerita yang kena buang dengan anak sendiri kat lorong dekat Kuala Lumpur ni. Ada tak cerita yang mungkin kami jarang dengar, kisah-kisah di sebalik gelandangan-gelandangan orang-orang yang kat lorong ni, yang mungkin orang ramai yang tak tahu? Okey. Habis kena cerita lah Ustaz. Dulu dia berada di lorong ni lah. Sekarang dia berada di lorong tu. Sesuatu yang kita tengok dalam peti televisyen dulu-dulu, cerita macam itu sekarang mungkin dah tak ada lah. Anak dah besar, 4-15 tahun, 15 lah. Mak masih menjual diri, anak terpaksa duduk di bawah. Selesai mak buat kerjanya, pasangannya dah tak ada, bawa anak naik tidur sekali. Allah. Ada berlaku lagi. Dan anak tu pun ada yang ambil duit raya daripada abang tadi. Anaknya seorang yang baik. Itu abang khawatir lah Ustaz. Sebab benda tu dia tengok depan mata. Masih ada. Dan masih ada yang hidup selain daripada menjual, bertukar pasangan juga. Pasangan ni masuk penjara, tukar pasangan lain. Dan benda ni dibuat di depan anak-anak. Yang anak-anak kecil ni kita faham lah. Sebab anak kecil ni yang umur 5-6 tahun dia tak tahu apa lagi. Tapi anak yang berumur tingkatan 3 ni Ustaz, dia dah kenal Ustaz. Benda tu masih berlaku. Sebab itulah sentiasa mendoakan supaya anak-anak ini tidak terikut apa yang dilakukan oleh mak-mak mereka. Benda tu masih ada di sini Ustaz, bukan tak ada. Allah. Masih ada. Saya rasa last saya dengar cerita ni dalam drama. Betul. Betul abang cakap dalam drama yang dulu-dulu kan. Drama hari ni biasa tak ada lah benda tu. Rupanya masih ada. Di sini realitinya masih ada lagi. Ada Ustaz. Bukan tak ada. Jadi benarlah Nabi kata,
kalau kita banyak komplain dalam hidup kita, tengok orang yang lebih bawah daripada kita Betul. kan, Betul. supaya kita ni lebih syukur. Betul. Sebab saya ingat ramailah anak-anak muda hari ni kan, bila mungkin dia kena tegur sikit, ataupun mak ayah dia mungkin ada marah dia sikit, terus nak balik rumah, terus dah salahkan takdir. Ya, betul. Terus depression tiba-tiba, terus jadi anxiety disorder kan. Padahal sebenarnya apa yang dihadap tu mungkin terlalu kecil sangat nak dibandingkan dengan anak-anak dekat sini. Betul. Kecil ya benda-benda tu kalau orang kat luar sana. Betul Ustaz. Ada juga yang mak-mak kat sini, ada pasangan yang tak kahwin, anak lelakinya memang, mungkin anak lelakinya macam tak merestui, budak lagi. Dalam sekitar 11 tahun, anaknya tak merestui apa yang dilakukan oleh mak dia. Dia masih kadang-kadang tidur kat situ pukul 3 pagi. Masya Allah. Benda ni biasa di situ Ustaz. Sebab tu Abang rasa macam untuk anak-anak dara ni kan Abang rasa takut jugalah. Takut dia terjebak. Sebab itulah waktu Abang pasang kemah ni, dia orang tak sembahyang betul. Apa yang kecil-kecil ni, yang anak-anak dara ni, kadang-kadang kita nak paksa belum boleh juga. Abang lakukan perbuatan di depan mereka. Dia ada di sekitar kemah tu cukup lah. Dia ada mendengar ayat suci yang Ustaz sampaikan masa terawih dan juga selawat. Waktu terawih tu dia mendengar. Dia berada di sekitar tu pun sekurang-kurangnya berasa alhamdulillah. Ada dia mendengar, ada dia duduk di sekitar kemah. Walaupun dia tak sembahyang. Kita dah tegur dan kau ni malas betul. Kita ni malas betul kau ni. Tapi bila diulang dia dengar, insya-Allah Ustaz terjentik hati dia satu hari nanti. Bahkan mungkin lebih baik daripada kita. Bahkan mungkin lebih baik daripada kita. Kita tak tahu Ustaz. Allahu Akbar. Ramadan bukan hanya bulan tentang kita berada di atas sejadah semata-mata. Tapi Ramadan juga adalah tentang bagaimana hubungan kita di luar sejadah dengan manusia. Ya, betul, kita punya kesolehan sosial kita dengan orang. Dan hari ini kami bawakan pada tuan-tuan dan puan-puan satu orang manusia yang Allah telah pilih, berikan taufik hidayah untuk menjadi satu sosok contoh untuk kita ni. Mula fikir juga tentang orang lain. Nabi SAW sangat sayang pada orang miskin. Nabi SAW sangat sayangkan anak-anak yatim. Sehingga kan Nabi kata, sesiapa yang menyakiti anak yatim, dia seperti menyakiti aku. Dan bahkan sesiapa yang dapat usap kepala anak yatim, Nabi kata apa tahu? Siapa yang menguruskan, menjaga anak yatim ni, nanti dalam syurga, dia seperti dan serapat ini dengan aku nanti dalam syurga. Seperti jari tengah dengan jari telunjuk ini. Sebab Nabi terlalu kasihkan pada orang yang boleh berbuat baik dan fikir tentang orang lain. Sebab ramai orang ingat, aku masuk syurga ni, aku pergi masjid, aku semaya, aku zikir, aku baca Quran, selesai. Tapi itu bukan agama. Kalaulah itu adalah agama tuan-tuan, Nabi dan para sahabat duduk masjid je. Duduk masjid je betul. Duduk masjid je lah, zikir je lah. Duduk masjid dan zikir je lah. Tapi kenapa Nabi dan sahabat tetap pergi ziarah orang miskin, tolong anak-anak yatim, pergi berdakwah sejauh mungkin? Sebab itu juga adalah agama. Bagaimana hubungan kita dengan manusia, kita sebarkan kasih sayang. Dan saya yakinlah bukan saya seorang je yang rasa, yang sedang menonton pun rasa. Dan kita tengok juga komen-komen yang keluar ni, mereka dapat rasa kasih sayang tu bila habis bercerita. Dapat rasa kasih tu sebab mustahil kita boleh buat benda ni kalau tak ada kasih sayang. Ya betul. Beb, siapa ajar kasih sayang ni dalam hidup? Erti kasih sayang ni. Dia ada seorang guru Abel. Okay, mak Abel pun ajar Abel dengan penuh kasih sayang. Mak Abel tak pernah marah Abel tau. Bapa Abel pun tak pernah marah. Sentiasa bercakap yang lembut-lembut walaupun mak Abel ni kadang-kadang nak marah. Itu Abel belajar daripada mak Abel juga. Dan ada arwah guru Abel ni. Dia cakap, ini arwah guru Abel Ustaz. Dia cakap, Allah campakkan kasih sayang ini ke atas muka bumi untuk kita urus baik-baik Abel. Dia campak kasih sayang tu je dulu. Kalau kasih sayang itu kita tak boleh nak urus sebaik-baik, kita pasti tak boleh nak jaga perkara lain. Benar. Jadi apa cakap dengan dia? Apa maksud dia? Berbuat baiklah dengan semua makhluk Allah. Tak kira siapa pun mereka. Uruskan diri, bersihkan jiwa,
maka dia akan timbullah satu perasaan kasih sayang. Dia suruh Abe pegang. Allah. Tapi dia dah arwah dah. Hebatlah, Masya Allah. Ada orang pernah tanya saya tau, dia kata, sekarang ni masalah financial banyak, tekanan ekonomi, orang tak cukup makan, ataupun orang ni ada desakan dari segi banyak hutang sana sini, sampaikan dia rasa macam kalau ada duit selesailah masalah aku. Habis suka nak jawab ni. Okey, macam mana untuk orang-orang yang rasa macam tak apalah, kau ni banyak duit, kau ni ada bisnes, kau ni sihat, kau ni hutang mungkin tak banyak. Ni aku ni hutang banyak serabut ni. Aku nak semayang pun aku tak ada nak fokus ni. Kan kau bolehlah cerita, kau tak rasa apa aku rasa. Macam mana nak bantu ataupun menjawab persoalan macam ni, Habis sukalah soalan ni. La ilaha illallah. Soalan ni dia keluar di ujung-ujung. Yang pertama Abang nak ambil orang lain dululah. Okey. Abang nak ambil contoh orang lain. Yang pertama, tahun 98 gaji habis 10,000. Tinggi sangat tu. Tinggi kan? Tinggi. Tak sampai 10, 8. 8,000 dah tolak semua kan? Tahun 98. Tahun 98. Ush. Dah tolak semua. Habis ada 8,000 gaji habis lah. Banyak tak Ustaz? Tahun 98. Banyak kan? Hari ni pun kalau umur 26 gaji 27 masa tu 27. Kalau gaji 8,000 biasa banyak tu. Dah pakai Honda macam-macam lah. Boleh. Canggih-canggih 8,000. Lepas tu habis ada masalah kewangan juga. Walaupun 8,000. Salah kewangan. Okey. Dia bukanlah satu masalah kewangan yang besar. Apa yang kita nak sentiasa tak cukup. Jadi Habis belajar daripada seorang rela. Bukan rela. Dia kerja apa Mamat ni? Dia kerja jaga. Okey. Dia kerja jaga. Gaji dia 800. Habis tengah makan kat kantin. Okey. So habis jumpa satu jaga ni. Habis cakap, gaji kau berapa? 800. Hidup 800. Loh kita 8,000. Jauh beza tu. Ya, dia pakai motor je lah. Okey. Habis pakai Honda. Pakai Honda. Dia pakai Honda masa tu. Alhamdulillah habis cukup. Saya, anak saya, tadika 2 orang swasta. Habis bela. Bila swasta pun dalam 150 lah. Bukan swasta besar-besar ni. Yang 150. 150 2 orang 300. So saya ada baki lagi gaji 500. Okay. Saya duduk rumah flat. Sewa masa tu dalam 3,500 kot. Tapi saya pun tak tahulah dia kata cukup saya punya duit. Dia tak pernah tinggal solat kat masjid lah. Dia mungkin orang biasa. Tapi dia luar biasa dengan Allah. Dia biasa, kita tengok dia biasa. Dia bukan pakai jubah, dia bukan pakai serban, dia hanya pakai pakaian jaga. Habis beranggapan lah dia biasa, tapi di sisi Allah dia luar biasa. Jangan fikir kerja Allah tu. Kau nak congak, gaji dia 300 lagi takkan dia cukup makan be. Kau nak fikir apa itu kerja Allah, bukan kerja kau. Betul, benar. Kau nak ambil ni masalah nak ambil kerja Allah ni. Kau jangan ambil kerja Allah. Allah cukupkan dia. Masa tu habis nak ambil kerja Allah, mana cukup. Kita pula nak ambil kerja Allah. Itu berlaku kepada dia lah. Contohlah orang kata kau ada duit. Ya memang kau ada duit. Contoh. Dia orang tak tahu habis pernah tak ada duit. Habis pernah diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak pakai pampers untuk anak. Kan? Pakai lampin. Sebab isteri kata kalau pakai pampers pakai duit. Kita duit tak ada. Pakai lampin lah. Anak tak beli susu. Susu dah ada. Sebab susu dah ada. Ini adalah susu yang terbaik. Anak Abid tak pernah minum pun susu tin. Susu dah ada. Jimat kan? Kan? Pampers satu masa memang tak beli pampers. Abid beli kain lampin. Sebab memang Abid tak ada duit. Sebab musibah daripada Allah daripada apa yang Abid lakukan sebelum ini. Allah uji. Allah uji sehingga Abid tak ada apa-apa. Nothing dalam hidup Abid. Allah. Abid daripada Kelantan, Abid pembalak. Daripada Kelantan, Abid kerugian hampir 5 juta. Sampai Abid tak tinggal apa-apa.
Habis naik kereta api sampai Kuala Lumpur tinggal RM5. Tu je yang tinggal. Tu yang tinggal. Aku cakap apa aku nak buat lagi. Tapi habis sentiasa, habis fikir balik. Allah uji aku ni. Di atas kecurangan aku terhadap Allah. Allah. Aku redha ya Allah. Kau uji aku. Aku akan tempuhi ujianmu ini ya Allah. So daripada situ kita kena sentiasa bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu saat Ustaz, habis ada RM70. Dalam bank memang tak ada. Tak ada langsung dalam bank. So habis bawa kereta, habis tengok satu masjid. Habis ada not 50, habis ada not 20. Habis berhenti. Habis pergi ke masjid tu. Dia tergerak dengan sendiri pergi ke masjid. Pukul 10 pagi. Habis buka wallet, habis betul-betul ada RM70. Kalau aku sedekah kat masjid ni kan, nanti kan bini aku minta beli lauk lah pula. Aku kena sedekah 20, ada lagi 50. Memang waktu tu dalam akaun bank memang tak ada. Dan habis bela apa pun tak tahu di masa depan, besok, lusa, tulak, bulan depan, tahun depan, duit nak datang ikut mana. Tak tahu ni. Ada setengah orang dia tak ada duit tapi dia tahu. Okey, payment aku akan dapat bulan depan. Ada. Betul. Okey, aku tak ada duit bulan depan, gaji aku masuk. Betul. Oh, bulan depan ada. Adalah aku meniaga sikit, ada masuk. Habis tak ada Ustaz. Habis tak tahu daripada mana ya Allah kau nak hantar duit kau. Aku dah tak ada duit. Ni anak-anak aku ada. Anak aku ada. Okey ya Allah, aku tak tahu. Tapi tak apa ya Allah, aku berserah padamu. Habis ambil duit RM50 ketat tangan nak bubuh dalam tabung masjid. Habis tak ambil 20. Pilih 50. Habis pilih 50. Sebab apa ingat guru Abel cakap, engkau berilah sesuatu yang kau sayang. Bukan yang lebih. Sesuatu yang kau sayang. Dan Abel juga ada kenalan waktu tu CEO public listed juga. Daripada seorang kerani Ustaz, bagaimana dia melonjak menjadi seorang CEO public listed kerani ya. Dia pun cerita dengan Abel, berilah Abel sesuatu yang kau sayang. Itulah yang saya buat. Saya sentiasa memberikan sesuatu yang saya sayang pada orang lain sehingga saya Allah berdiri berjawatan sebagai CEO di public listed. Daripada kerani Ustaz, bukan master, bukan PhD, bukan degree. Masya Allah. Okay? Itu yang bermain dalam kepala Abel, maka Abel letak terketar-ketar juga. Tapi bila duit RM50 tu jatuh, dia rasa macam happy. Abel berjalan ke kereta. So dalam kereta Abel pergi ke pejabat kawan Abel, bukan pejabat Abel. Abel pergi pejabat kawan Abel. Itu sebab Abel, yalah, agak-agak kawan-kawan bagilah aku duit sikit. Kan. Tapi kita ni malu nak minta. Malu. Masa Abel duduk pejabat kawan Abel, Abel dapat satu panggilan. Abel tak kenal pun siapa. Oh, dia kata ini Encik Azhana. Ya, saya. Oh, saya ini, Abel masih ingat. Saya ini Danish Abel. Oh, Danish. Abel tak kenal lah Danish, minta maaf lah. Oh, ini satu kawan you bagi, nama Mr. Yao. Bagi you punya phone number. Abel sampai pejabat kawan Abel tu sejam saja Abel terima panggilan tu. I ada kerja untuk you lah. Untuk buat apa masuk hutan. Tak. I nak suruh you pergi meeting dekat Pahang, Kuantan. Kenapa you tak pergi meeting sendiri? Saya tak pandai meeting. Tapi Nick bagi tahu, Yao bagi tahu you pandai meeting. Berapa you charge? Abel cakap, aku tak pernah charge orang lah meeting ni. Kalau masuk hutan buat kerja aku tahu. Saya kasih you 3,000 lah, you pergi meeting sekejap. Masya Allah. Boleh lah. Bagi nombor akaun 5 minit tu masuk. So Abel pergi meetingnya. Besok tu pergi meeting sekejap, 5 minit, 10 minit Abel meeting. Balik, dapat 3,000. And then sebulan kemudian bulan puasa nak datang, 2 hari lagi nak puasa. Sebulan kemudian 2 hari lagi nak puasa. Abel terima satu panggilan. Hello bro. Mau duit raya kah? Siapa tak nak Ustaz duit raya? Betul tak? Betul. Ada job lah untuk you. Job apa? Tolong pergi cek kawasan. Dekat puasa lah bro. Tak apalah, 120,000 je tak mau kah? Ush. 120,000. Puasa pun puasa lah, aku redah lamutan tu. Okey. Kan? So Abel bawa 1, 2, 3, 4 pekerja Abel. Gaji pekerja Abel dalam 150. 600 satu hari gaji. 600. Campur makan katalah Abel gerobak 1,000 lah. Okey. Kerja tu sebulan. So gaji Abel bayar 30,000. Abel terima payment 120,000. Sebelum Abel masuk, duit dah masuk. Sebelum Abel balik Kelantan, duit dah masuk. So Abel happy 90,000. Abel bagi RM50 tadi.
So, bak jatuh naik ni kerja habis dah Ustaz. Kerja Allah. Jatuh naik ni orang kata katam lah. Tapi tak pernah nak menyalahkan Allah. Ya Allah, aku redha. Ya Allah, aku nak uji aku ni. Sebab apa? Kan nak cuci dosa aku. Banyaknya dosa aku yang lepas ni. Kan? Kalau kau matikan aku dalam aksiden tanpa aku sempat mengucap. Tiba-tiba kau stroke kan aku kat rumah. Itu lagi teruk. Ramai Ustaz yang berlaku tiba-tiba enggak. Stroke. Tapi Tuhan tak bagi kat kita macam itu. Alhamdulillah. Tuhan cuma tarik kita punya duit supaya kita bersyukur sebenarnya di atas apa yang kita lakukan sebelum ini. So tak perlulah kita nak fikir Allah masalah duit serabut. Tak perlu. So, ada Allah, wahai adik kakak-kakak, kita ada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita minta. Ni tak minta. Macam inilah. Kita cuba pergilah minta dengan adik-beradik kita 10 kali nak hutang duit. Last kali makan apa? Makan tapak kaki lah. Betul. Betul tak? Betul. Kita telefon adik kita, kakak kita, sepupu kita, kawan kita. Tak angkat dah telefon. WhatsApp blue tick je. Tapi Allah tak pernah bagi blue tick. Kau minta. Allah bagi ketenangan, Allah bagi untuk berjalan, Allah bagi boleh hidup cukup, alhamdulillah dah. Ini sebab tak minta, malas nak minta ya Allah Tuhan aku murahkan rezeki aku, minta murahkan rezeki. Minta murahkan rezeki aku, kata Allah aku bagi nafas, aku tak murahkan rezeki. Cuba aku ni bagi kau tu bangun pagi besok kau tarik je nafas, tak boleh hembus. Sudah. Hembus tak boleh. Tarik nafas. Macam rezeki Tuhan bagi, boleh bernafas. So guru Abai ajar lagi satu. Minta spesifik. Apa yang kita nak? Minta spesifik dengan Allah. Murah rezeki, banyak rezeki. Betul? Dapat makan sedap rezeki tak? Spesifik. Apa yang kau nak? Kau nak duit banyak mana? Minta. Ada pernah Abai bagi tahu kawan Abai. Dia kata malulah aku nak minta dengan Allah 100,000 sebulan macam kau cakap. Dia malu. Masa tu dia kontraktor dalam keadaan tengah jatuh. So satu hari dia jadi taukil besar lah. Boleh pakai motor besar-besar, beli motor 100,000 lebih. Betul lah kau cakap, spesifik. Dia minta. Habis cakap kenapa kau nak malu dengan Allah? Kau tak malu kau nak minjam duit orang. Betul tak? Minta dengan Allah apa nak malu? Betul kau cakap minta spesifik. Allah bagi weh. Masya Allah. Spesifik nak berapa 100. Tapi kalau Allah bagi pendapatan 20,000 sebulan okey tak? Okey sangat. Okey sangat nak minta 100. Tapi Allah bagi 20. Hatta Allah bagi 10. Jangan fikir Allah nak bagi kau mana. Buat kerja kau, Allah buat kerja dia. Kerja kita minta. Kerja Allah bagi. Settle lah. Settle. Masalahnya kita buat kerja Tuhan. Kita buat kerja Tuhan. Malah nak minta. Semayang pun tak nak. Semayang tak nak. Kan? Semayang tak nak. Alah semayang. Benda perkara yang 5 minit. Kelah-kelah habis lah Ustaz. 5 minit kecuali lah kelah-kelah hak baca perlahan, hak baca ayat sedap. Kelah habis 5 minit je Ustaz. Kita ambil 5 minit lah dulu. Sempurna baca dengan, orang kata dengan sempurna. 5 minit habis dah solat tu. Betul tak? Betul. Tak adalah kita nak baca lama. Betul. Kan? 5 minit. So, maka Allah bagi kat kita, kita bayar pada Allah satu hari 25 minit. Allah bagi kat kita 1440 minit satu hari. Itu pun tak sedar. Betul. 24 jam kali 60. 1440 Allah bagi satu hari. Betul. Bila Allah bagi kita 1440 minit satu hari, Allah nak minta 25 minit. Takkan tak boleh nak bagi. Ibaratnya Abe bagi kepada seseorang ni RM1,400. Besarnya Ben, kau bagi ke aku RM1,400, kau tak kenal pun aku. Bagi aku RM1,400. Tiba-tiba Abe jumpa pula orang tu besok. Aku ni langsung tak ada duit lah. Semalam aku bagi kau RM1,440. Boleh tak? Aku nak minta sikit dengan kau RM25. Kita bagi semalam dia RM1,440. Tiba-tiba Abe minta dia dengan dia RM25.
Orang dengar orang tu. Dia tak guna lagi duit tu. Dia bagi balik. Tak. Of course dia akan bagi balik dengan Abang 25 ringgit. Sebab Abang minta 25 je. Sampai bagi dia 1440. Sebab dia bagi dia 1400 besar. Minta 25 ringgit kecil je Abang kau minta. Sama. Allah bagi kita 1440 minit besar tu 1440 minit satu hari. Betul. Allah nak minta 25 minit kau tak boleh nak bagi ke? Kau tak nak bagi 25 minit kau ingat kau boleh dapat lebih daripada aku. Kalau ibarat Allah kata gitulah. Kau ingat kau dapat lebih pada aku. Aku bagi kau menafah mata berjalan cukup lah. Betul? Dan aku bagi kau kecukupan. Cukup. Makan cukup. Betul, benar. Nak pakai kereta mewah tak boleh. Makan cukup. Benar tak? Allahu Akbar. Dan tak pernah rugi orang yang berurus niaga dengan Allah. Tak pernah rugi. Tak pernah. Itulah urus niaga, perniagaan, investment yang tak pernah gagal dan tak pernah rugi bila kita berurus niaga dan juga buat investment dengan Allah Ya, Subhanahu betul, Wa Taala. Ustaz. Ya Allah, aku investkan masa aku semayang, sedekah, tolong orang miskin, anak yatim. Itu adalah investment yang takkan pernah rugi. Allah definitely akan bagi return balik. Betul. Dan return tu bukan sikit. Fixed deposit alam akhirat. Atas dunia Allah bagi deposit dekat alam akhirat pun banyak. Jackpot. Jackpot. Beh, terima kasih banyak Beh sudi dengan kongsi dengan kami dalam podcast dan ini bespoke retreat pada siapa yang mungkin baru saja bersama dengan kami. Bespoke retreat kali yang pertama ni kita bersama dengan Abah yang mana bespoke retreat ni kita membawakan pada anda semua melihat keadaan masyarakat yang mungkin tuan-tuan puan-puan tak nampak, cerita-cerita masyarakat yang mungkin kita tak biasa dengar. Jadi kita jemput Abel untuk ada hari ini untuk kongsikan benda yang kita tak biasa untuk dengar dan mungkin tak terfikir pun dalam kita punya fikiran. Alhamdulillah sebersikit apa yang Abel kongsikan buat kita ni bukan tuan-tuan saja, saya pun sendiri pun rasa macam ya Allah, banyak benda aku nak kena baiki ni, banyak benda yang aku boleh buat ni untuk kita nak boleh bagi manfaat lebih ramai lagi pada orang luar sana. Abeh, terima kasih banyak-banyak. Abang pun nak ucap terima kasih. Dan Abang pun tak jangka sebenarnya Ustaz datang. Allah. Terima kasih banyak-banyak lah. Sama-sama. Menyampaikan juga kuliah tadi di depan ramai orang. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah semoga Allah terimalah ibadah puasa kita Ramadan InsyaAllah. kita. Dan juga saya nak tutup episod kali ini dengan membacakan satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut semua orang manusia ni dia menjadi sebaik-baik manusia bila dia ni paling banyak memberi manfaat pada manusia lain. Itulah sebaik-baik manusia yang digambarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan puan-puan, kita tutup dulu untuk episod kali ini. Kita bertemu pada episod yang akan datang. Semoga Allah kabulkan setiap permintaan dan Allah selesaikan semua masalah-masalah hujan dalam kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.